Oi, kenapa tu? Kenapa tu? Aduh, semaklah orang tua ni. Menyebuk lah. Dia ni hutang ambos aku. Berbulan-bulan ni aku cari tak bayar-bayar. Tak apa, nanti saya tolong bayar. Transfer boleh. Ush, cashless pakcik. Macam manalah aku nak bayar hutang haji ni? Kerja tak ada. Tak boleh jadi ni. Aku kena kerja ni. Kerja apa aku nak buat kat kampung ni? Hai, busy dah mbak? Budi, bila kau balik? Malam kak. Ni kau balik ni mesti ada apa-apa ni. Macam mana nak cakap Kak, tak ada kerja kosong ke sini kak? Soalan apalah kau ni tanya? Sekarang canggih ni macam-macam kerja kau boleh buat ni Tak pun kau petik buah macam aku ni Kalau kau rajin tu pergi petik buah kelapa sawit belakang tu. Saya ingat saya nak turun balik kak kat kampung ni kak. Akak ejalah kerja kat saya. Kau betul ni nak kerja ni? Betul lah. Kau jangan main. Banyak budak-budak sini datang 2-3 hari. Lepas tu lari. Ini Budi kak. Budi janji kak. Bila kau balik? Malam lah. Aku duduk kat bandar ni. Hutang lah. Lagipun aku nak balik kampung. Aku nak move on. Itulah kau. Orang suruh kerja kat kampung kau tak nak. Nak kat kerja kat bandar. Kau makin cun lah sekarang. Hello? Ni Laila lah. Aku kan sekarang jadi usahawan paling jaya kat kampung ni. Serius lah. Kau nak tahu tak aku bisnes apa? Uish, apa dia weh? Esok perantau aku. Serius lah. Nah, tolong kita ni nak berapa? RM5 je, Ji? Tak apa Ji, tak apa Ji. Ji, tak apa kak, saya bayar kak. Tak apa. Haji dah banyak tolong saya Haji. Hutang Haji pun saya tak bayar lagi Haji. Tak apa. Sedekahkan aja duit tu dengan orang yang memerlukan. Macam mana saya nak bayar hutang Haji? Tak apa. Lain kali kita jumpa. Alamak, habislah minyak pula. Allah, hari ni tak ada rezeki lah pula. Harap-harap Haji suka. Selamat Raya Haji. Sama-sama, saya pun gitu. Macam mana Haji? Selesa tak baju tu? Oh, selesa. Budi beli kat mana baju ni? Ni lah baju Haras. Ni Ya tengok. ke? Ni baju Haras juga. Cantik bajunya. Tahun depan Budi beli lagi tak? InsyaAllah. Okey Haji. Terima kasih. Selamat Raya Haji. Sekarang aku dah faham. Ada hutang yang tidak boleh dibayar dengan wang, tapi ianya diganti dengan masa, dengan kasih sayang dan keikhlasan. Macam dulu-dulu.